saya kehilangan nikmat ibadah. Semuanya terasa berat. Dulu solat 5 waktu kat masjid rasa ringan, mudah je. Solat tahajud setiap malam rasa mudah je. Baca Quran setiap hari rasa mudah je. Zikir pagi petang mudah je. Tapi kenapa sekarang aku rasa nak solat tu berat, nak baca Quran tu berat, solat tahajud tu berat, zikir pagi petang berat? Kenapa Kat mana silapnya? Okey, ada beberapa punca. Pertama, boleh jadi kerana dosa yang kita lakukan. Bila kita terbiasa melihat benda yang haram, mendengar benda yang haram, mencintai benda yang haram, benda tu membuatkan kelazatan beribadah akan hilang daripada hati kita. Nabi SAW pernah bagi tahu, sekiranya kamu menundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram, maka Allah akan gantikan dengan kelazatan dalam beribadah. Maknanya apa? Maknanya punca ibadah kita terasa lazat kerana kita menundukkan pandangan daripada perkara-perkara haram. Tapi kalau sebaliknya terjadi, bila kita banyak tengok benda haram, dengar benda haram, baca benda haram, mencintai benda haram, maka kelazatan beribadah akan hilang daripada hati kita. So kalau kita nak kembalikan nikmat beribadah, kita kena usaha untuk bertaubat dan tinggalkan maksiat. Yang kedua, boleh jadi kita jarang berdoa. Sebab kelazatan beribadah tu Allah yang bagi ya. Benda tu anugerah daripada Allah yang kita perlu rayu dan minta setiap hari. So antara doa yang kita boleh amalkan ialah, first, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu dan berbuat baik kepadamu. So doa tu kita doa supaya Allah mudahkan kita untuk beribadah. Itu doa yang cukup powerful. Dan juga yang kedua, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu dan di dalam mentaatimu. Doa setiap hari. Sebab akhirnya yang boleh kuatkan hati kita hanyalah Allah.